Okay, hai. Okay, hari ni cikgu nak ajar cara nak cari punca menggunakan kaedah pemfaktoran. Okay, first kali awak kena tahu apa itu punca. Okay, punca ni apa? Okay, punca ni merupakan titik persilangan antara graf fungsi. Okay, graf fungsi dia punya bentuk macam ni. Graf fungsi fx, ax kuasa 2 tambah bx tambah c. Okay, dengan paksi x. Okay, yang dikenali sebagai pintasan y. Pintasan X. Okay, kat mana punca? Kalau kita tengok gambar rajah ni, okay, graf ni dia dia bersilang pada paksi X. Okay, bila dia bersilang pada paksi X, dekat sinilah kita panggil dia sebagai punca. Punca dia mesti ada 2. Okay, sama juga untuk graf A lebih kecil daripada kosong. Kalau kita tengok dekat sini, okay, garisan ni dia bersilang dengan paksi X. Kat mana dia bersilang? Dia bersilang kat sini. Okay, itulah tempat kita panggil dia punca. Okay, punca ni maksudnya persamaan yang diberi tu berpunca daripada nombor berapa. Bila kita darab balik, dia mesti dapat persamaan kuadratik yang diberi. Contoh dia dekat sini. Okay, awak tengok soalan ni. Soalan contoh 5. Okay, dia bagi kat sini, bagi setiap graf fungsi kuadratik di bawah, tandakan dan nyatakan punca bagi persamaan kuadratik yang diberikan. Dia nak tanya punca. Okay, punca dekat sini ni, okay, persamaan ni dia berpunca daripada nombor berapa. Itulah maksud dia, berpunca daripada nombor berapa. So kalau kita tengok daripada graf kat sini, graf ni yang dia bagi ni dia bersilang pada paksi X. Ada 2 tempat. Yang pertama adalah pada negatif 4 dan satu lagi pada tempat kat sini. Okay, awak kena bacalah kat sini berapakah nilai dia. Kalau kita tengok betul-betul, sini kita dah tahu. Okay, yang pertama kita dah tahu X dia mestilah negatif 4. Satu lagi X dia berapa? Okay, kita tengok betul-betul kat sini. Dia akan jadi 1.5. So, X sama dengan 1.5. Itu adalah punca bagi persamaan 2X kuasa 2 tambah 5X tolak 12. Okay, punca dia daripada nombor negatif 4 dan juga 1.5. Okay. Next, kita tengok contoh seterusnya pula. Okay, ini graf untuk A negatif X kuasa 2. Okay, A dia adalah negatif 1 kat sini. Negatif X ni maknanya depan dia adalah negatif 1. Okay, graf dia bentuk macam ni. Okay, mana punca dia? So, punca dia mesti ada 2 juga. So, pertama adalah negatif 1. Yang kedua adalah 4. So, kita tulis kat sini. X sama dengan negatif 1. Okay, X sama dengan 4. Okay, bermakna dekat sini persamaan ni datang daripada mana? Persamaan ni datang daripada punca dia negatif 1 dan juga 4. Okay, macam mana kita nak buktikan dia? Kita kena buat kaedah pemfaktoran. Okay, kaedah pemfaktoran tu yang nanti cikgu nak ajar awak macam mana nak guna. Okay, first, awak kena tahu kat mana nilai A, B dan C. Okay, kita tengok balik contoh dekat sini. Okay, kita tengok kaedah yang pertama. Yang pertama, ada soalan dia adalah X kuasa 2 tolak 5X tambah 6. First kali, awak kena tahu mestilah bentuk general. Okay, bentuk general maknanya dia mestilah AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan 0. Okay, so dekat sini kita tengok A dekat mana. First kali awak kena tahu untuk soalan A, nilai A dia adalah 1. Dia dekat sini. Ni sini dia tak ada nombor kan? Tak ada nombor maknanya A dia adalah 1. B dia adalah negatif 5. And then C dia adalah 6. Okay, next. Bila dia dalam bentuk general. Okay, general ni maksudnya dia dah dalam bentuk ini. Okay, dia dalam bentuk yang cantik ni lah. AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Kalau dah ada bentuk macam ni, kita terus boleh guna kalkulator. Cara guna kalkulator, okay, awak boleh tengok dekat video cikgu yang sebelum ni. Ataupun, okay, kita cuba tengok dekat sini. Right. First, cara dia macam mana kita nak buat. Okay, awak dah tahu nilai A dia adalah negatif 1. Okay, dekat kalkulator sebelah kiri ni, awak nampak dekat situ dia dah AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan 0. Kita masukkan nilai A tu, okay, masukkan dia 1. So, kita tekan 1 sama dengan.
Okay, dekat tempat B pula, awak nampak kan dia bergerak tu, warna oranye di sebelah kiri. Okay, dekat tempat B nak masuk nilai berapa? Kena masuk -5. Okay, masukkan -5, tekan sama dengan. Okay, dia bergerak kepada C. C dia berapa? 6. Okay, masukkan 6. Bila awak dah masuk 6, tekan sama dengan. Okay, dia dah bagi nilai dekat situ. Okay, untuk A. Okay, untuk soalan A, dia dah bagi nilai dia. Okay, X kuasa 2 tolak 5X tambah 6 sama dengan 0. Okay, jawapan dia adalah yang pertama 2. Okay, yang pertama nilai dia 2. Tekan sama dengan lagi. Okay, yang kedua dia adalah X sama dengan 3. Okay, itu jawapan akhir dia. Sebelum jadi jawapan akhir, dia mestilah ada pemfaktoran. Okay, macam mana buat pemfaktoran? Kita back to step number 2. Okay, buat bracket dulu siap-siap. Okay, bila awak dah buat bracket, awak tengok dekat sini tanda dia apa? Positif kan? So, X sama dengan 2, X sama dengan 3. Bila awak nak masukkan dalam bracket, awak terbalikkan tanda dia. Kalau dia positif, jadikan dia negatif. So, dia akan jadi X tolak 2, satu lagi X tolak 3. Okay, barulah awak dapat markah yang, awak akan dapat markah penuh. Sini dapat 1 markah, sini 1 markah, sini 1 markah. Sekiranya dalam peperiksaan awak lupa nak buat tanda bracket ni, terus jawapan akhir, awak tak akan dapat full mark lah. Tapi kalau SPM, dia tak akan dapat markah. Okay, next kita pergi kepada B. Okay, kalau awak tengok nilai, kalau kita tengok B pula, bentuk dia, okay, bukanlah dalam bentuk ini lagi. Okay, dia bukan bentuk AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan 0. Belah kiri, belah kanan tu tak ada sama dengan 0. Kalau kita tengok kat sini, belah kanan ni 2 jawapan dia. So, kita nak jadikan dia 0. Bermakna 2 ni kita pindah pergi sebelah kanan. Sebelah kiri awak. Okay, first kali kita salin soalan dulu. Okay, dia akan jadi macam ni. X kuasa 2 tambah 7/2X sama dengan 2. Okay, 2 ni kita pindahlah pergi sebelah kiri. Okay, bila pindah sebelah kiri, dia terbalikkan tanda dia akan jadi 7/2X tolak 2 sama dengan 0. Okay, dekat step kat sini, awak dah nampak tak dia dah dalam bentuk general. Bila dalam bentuk general, terus guna calculator. So, bermakna nilai A dia adalah, okay, nilai A dia berapa? Nilai A, kita tengok kat sini. Okay, nilai A dia adalah 1. Okay, yang ni pula nilai B. Okay, sama dengan 7/2. Yang ni pula nilai C, sama dengan -2. Okay, terus guna calculator. Okay, cikgu kita buat balik sekali lagi. Okay, macam mana nak guna calculator? Kita sama juga. Kita kosongkan dulu. Okay, first kita masukkan nilai A 1 sama dengan B 7/2. Okay, 7/2. Tekan sama dengan. Okay, next C -2. Alright. Awak akan dapat yang pertama. Okay, kita selang sikit. Okay, X sama dengan -4 yang pertama. Yang kedua, awak dapat X sama dengan 1/2. Okay, bila dah dapat jawapan akhir, kita back to factorization. Okay, kita back to bracket. Macam mana nak tulis dalam bracket? Tengok balik jawapan akhir dia. Jawapan akhir kat sini, X sama dengan -4. Bila masuk dalam bracket, kita terbalikkan tanda dia, X tambah 4. Okay, yang ni pula, ni yang kat sini pula, okay, dia takkan jadi X tolak 1/2. Dia takkan jadi macam tu. Ni salah. Cara dia, kita kena pindahkan yang ni dulu. Okay, ni pindah pergi sebelah dulu. Jadi operasi apa? Darab kan? Dia akan jadi 2X. Lepas tu, dia bentuk dia macam ni lah. 2X sama dengan 1. 1 kita pindah pergi sini. Dia akan jadi 2X tolak 1 sama dengan 0. Kenapa? Sebab ni sama dengan 0 kan? Yang ni pun X sama dengan -4 ni. Kalau kita bawa pergi sebelah sini, dia akan jadi X tambah 4 sama dengan 0. Dia mesti sama dengan 0. Okey, sama dengan 0 barulah kita boleh tulis dalam bracket. So, dia akan jadi 2X tolak 1. Okay, baru dapat markah full mark 1. Dapat sini 1. Jawapan akhir kat sini 1. Alright. Okay, B. Next, cikgu nak tunjuk pula C.
Okey, untuk C, first kali, kita tengok soalan dia X per 2 sama dengan 5X tolak 24 per X tolak 4. Okey, first, macam mana kita nak buat? Kita kena darab silang. Okey, bila darab silang hanya untuk bila ada tanda sama dengan sahaja baru boleh darab silang. Yang single kita letak kat depan, X per bracket X tolak 4. Sebab apa? Sebab anak panah kan naik atas ni kan. Okey, sama dengan single letak depan. Okey, 5X tolak 24. Kemudian kita buat apa? Kita kena expand. X kuasa 2 tolak 4X. Okey, sama dengan kat sini dia akan jadi apa? Okey, 2 darab 5 10X. 2 darab negatif 24 jadi 48. Okey, ini bukan dalam bentuk general lagi. Sebab apa? Ingatlah kepala, bentuk general dia mestilah AX kuasa 2, Dia mestilah AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan kosong. Okey, dekat sini belum lagi. So first, macam mana kita pindahkan ni pergi sebelah kiri. Okey, dua-dua ni pergi sebelah kiri. Dia akan jadi X kuasa 2 tolak 4X tolak 10X tambah 48 sama dengan kosong. Yang ni kita selesaikan. X kuasa 2 tolak 14X tambah 48 sama dengan kosong. Okey, bila awak guna kalkulator, yang ni cikgu tak tunjuklah guna kalkulator sebab awak dah biasa kan. Tadi cikgu tunjuk 2 contoh. Bila awak guna kalkulator, dia terus akan dapat jawapan dia. X sama dengan 8. Satu lagi adalah X sama dengan 6. Okey, kita buat balik dalam bracket. Tengok tanda dia positif, X tolak 8, X tolak 6. Okey, itu adalah untuk C. Okey, next kita pergi kepada D pula. Okey, untuk D sama juga, senang je ni. Okey, D adalah Y tambah 2. Okey, Y tambah 1 sama dengan 2 Y tambah 11. Okey, untuk D macam mana kita nak buat? Kita darab dulu, kita expand dulu. Okey, ni Y darab dengan Y. Okey, buat satu-satu. Tengok anak panah dulu. Okey, Y darab Y jadi Y kuasa 2. Okey, Y darab 1 jadi Y. Okey, next 2 darab Y akan jadi 2Y. 2 darab 1 akan jadi 2. Sama dengan yang ni pun sama juga. Kita buat 2 darab Y, 2Y tambah dengan 2 darab 11 jadi 22. Okey, next ingat dalam kepala mesti tukar dalam bentuk general. Kalau belum, tak boleh guna kalkulator lagi. Dia mesti dalam bentuk general baru boleh guna kalkulator. Okey, next kita tukar, kita selesaikan. Okey, Y kuasa 2. Yang ni bila kita selesaikan dia akan jadi tambah 3Y tambah 2 tolak 2Y tolak 22. Okey, cikgu dah pindahkan siap-siap pergi sebelah kiri. Okey, yang mana kita boleh selesaikan? Kita selesaikan. Yang ni kena selesaikan dengan yang ni lah. Okey, next. Yang 2 kena selesaikan dengan negatif 22. X, Y tak ada geng. So, tulis balik Y kuasa 2 tambah Y. Okey, tolak 20 sama dengan kosong. Bila dah bentuk AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan kosong, baru boleh guna kalkulator. Okey, so guna kalkulator, awak akan dapat jawapan akhir dia Y sama dengan negatif 5. Satu lagi Y sama dengan 4. Masukkan dalam bracket. Okey, Y tambah 5. Satu lagi akan jadi Y tolak 4.